dia dah cantik dah. Kita nak angkat. Ambil tapis, kita toastkan dia. Kita tak nak beraya, nak beraya, nak. Lepas tu kita tunggu dia. Kau kenapa, Bi? Elok Bi buat kerja tu, Bi. Buah-buah atas dia. Okay. Kita toastkan dia sekejap. Dah sejuk sikit. Lepas tu kita boleh potong nipis-nipis. Okay, tunggu next step. Okay. Okay, sementara tunggu daging dia sejuk sekejap, kita nak blend kering cili padi, cili masak, bawang putih, bawang Holland kita nak tumiskan dulu. Okey. Yang tebal sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia patutnya besar-besar daging tadi tu kita potong nipis. Tu biasalah kan, mesti jadi tak jadi gitu. Okey, sepatutnya kita tumbuk dulu baru goreng, tapi sebab dah terlajak, tapi tak apa. Tumiskan bawang Holland, Bismillahirrahmanirrahim. Bawang putih, halia. Dah garing ni baru kita masukkan cili yang kita dah blend tadi. Okay. Dah garing kan, letakkan cili, asam keping. Patutnya kena ada serai, ada daun limau, apa pun tak ada rumah ni. Lupa belilah. Siap. Masukkan lagi. Ya sayang. Jom mak sayang, mandilah. Mandi swimming pool mana boleh puasa-puasa makro. Sedapnya. Apa benda?